Apa benda yang paling susah kau nak menyerah? The fact that manusia punya sifat ni tak akan puas. Dan aku kena serah terhadap benda tu. Faham tak? Aku kena Betul be lah. at peace dengan sifat kita yang sebenarnya memang tak akan puas. Be at peace dengan sifat yang takkan puas. Macam mana kau be at peace tu? Aku pun still struggle tu. Aku dah kata aku Imran. Manusia ni aku rasa dia punya perasaan, dia sentiasa memerlukan reassurance. So walaupun kau dah tahu satu benda, dia macam ni Akmal ada cerita dalam buku, bukan buku dia tapi dalam dia punya podcast tu orang cakap dia tanya aku, cakap bila first time dengar pasal ikhlas, dia tanya aku kan. Lepas tu aku cakap tak tahu kan. Tapi pasal tak ada certain time kali ke 100 kita dengar daripada ustaz yang sekian-sekian kita rasa macam oh ni ikhlas sebenarnya. Betul. Kita ada that realization kan. Sama juga dengan menyerah ni. Okay kena menyerah tapi kita manusia, kita ada sifat pelupa kan. So bila kali ke 3 kita baca buku Imam Zaki ni baru kita akan macam okay aku So, dah nampak dapat lensa berbeza. Yes. So siapa yang nak belajar berserah ataupun tawakal, dia baca buku ni.